kadang-kadang heran juga bila tengok setengah orang ni yang takut sangat pasal apa yang orang akan cakap pasal dia. So, hidup semata-mata berfikir yang orang tengah fikir pasal dia. Sedangkan, di saat kita ni menyangka yang ada orang sedang berfikir pasal kita, sebenarnya orang lain tengah sibuk hidup untuk diri mereka sendiri. Sebenarnya orang lain tak ada masa nak fikir pasal kita. Yelah, mungkin adalah orang yang mengecam, orang yang cakap-cakap belakang, tapi hakikatnya diorang tak adalah fikir sangat. Diorang tak adalah 24 jam tu fikir sangat pasal kita. So tak payahlah. Sudahlah ada perangai, ada mentaliti yang rasa macam ada orang fikir pasal kita, ada orang cakap-cakap belakang. Kalau mereka cakap sekalipun, apa kaitan dengan kau? Kau hiduplah dengan cara diri sendiri. Tak payahlah hidup ni memikirkan apa yang orang akan cakap pasal diri kita.